Waalaikumsalam, nak cuba cari jodoh dalam ni. Boleh, asalkan ni yang saya cakap lah. Syarat untuk join Tijanah. Syarat pertama, Muslim. Orang Islam sahaja yang boleh berada dalam Tijanah. Walaupun dia ni nak revert nak masuk Islam, lepas ni kata nak cari jodoh orang Islam sebabnya lepas ni nak masuk Islam. Kita tak bukan menghalang dia lah, tapi kita bagi tahu kita memang fokus untuk orang Islam saja. Masuklah Islam dulu, betul tak? Boleh Islam, dalami Islam, kemudian boleh cari kat sini lah. Sebabnya kadang-kadang kita tak boleh nak cakap lah kan, kadang-kadang dia orang saja-saja je. So better dia dah betul Islam, baru kita bagilah. Yang kedua, warga negara Malaysia, warga negara lain tak boleh. Indonesia, Singapura, Abang La, tak boleh. Sebabnya memang memang nak sangat-sangat. Ni orang Malaysia lah, kita selamatkan orang Malaysia. Puasa je orang Muslim Malaysia, kita selamatkan orang Malaysia je bujang lah. Abang La, Kak La kan, Pakistan, walaupun dia orang duduk Malaysia, tapi kita tak bagilah. Dari Indonesia, walaupun kita serumpun kan, Singapura apa semua, tapi kita fokus kepada orang Malaysia sahaja. So Muslim warga negara Malaysia, lelaki usia 20 tahun ke atas, wanita umur 18 tahun ke atas. Itu dari segi umur. Kemudian mestilah berstatus bujang, duda ataupun janda, single mom, single dad. Single boleh, asalkan single lah. Jangan single lagi 3 tak boleh lah kan. Single tu memang betul-betul single. Dan juga mestilah serius untuk berkahwin dalam tempoh 1 tahun. Kita nak yang tak plan untuk couple pun kan. Kita tak nak lah, kalau boleh portal cari jodoh Muslim ni kita bina dengan niat yang betul, hati yang bersih ni. Kita punya CEO bina portal kita ni, kalau boleh nak yang betul-betul serius lah, tak nak lah yang main-main, betul tak? Kalau boleh kita nak yang dalam setahun kahwin, kurang setahun kahwin. Dan juga alhamdulillah bila kita buat benda ni 3 bulan dah kahwin, 2 bulan dah kahwin pun ada, sebulan pun ada. Percayalah, kalau orang kata sebulan, takkanlah sebulan cukup ke tempoh nak ta'aruf. Tapi ada yang dah berkahwin, ada dekat kisah cinta dalam portal Tijanah. Bacalah kan, korang baca semua tu, korang kata biar betul sebulan dah kahwin, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi benda tu berlaku. Banyaklah. Sebab tu kita tak boleh nak cakap lah. Setiap orang ada perjalanan hidup dia, ada cara dia untuk bertaaruf. Tapi bagi saya cubalah kan. Kita plan, kita rangka kita punya target kita nak kahwin tu dalam tempoh berapa bulan. Katakan nak tempoh setahun nak kahwin kan. Ni bulan 4 tahun depan nak kahwin. Raya lah tahun depan kan. Dah habis raya lah kot. Tahun depan. Tapi kita plan lah. Bulan so kalau nak kahwin tahun depan, nak bertunang hujung tahun ni. So dari sekarang lah kena cari. 6 bulan kenal, kemudian decide nak teruskan ke tidak. Contoh macam tu lah kan. Dah ada hubungan yang serius, dah jumpa keluarga dalam tempoh 6 bulan ni, hujung tahun kahwin, bertunang, ataupun hujung tahun nak kahwin pun boleh juga. Yang penting pandai-pandai lah buat target sendiri, kehidupan masing-masing.